Malaysian Indian Congress MIC secara rasmi memulakan sambutan ulang tahun ke-80 menerusi acara khas di Kuil Sri Maha Mariamman semalam yang dihadiri lebih 1,000 ahli parti dan orang awam. Acara itu dimeriahkan dengan persembahan nada swaram, tarian Bharatanatyam serta upacara doa khas dan puja sempena sambutan tersebut. Presiden MIC S.A. Vigneswaran berkata parti itu akan terus memperjuangkan masyarakat India dan menyifatkan MIC sebagai sebuah parti yang dilahirkan dan dibesarkan di pangkuan Dewi Mariamman. Sambutan ulang tahun ke-80 MIC akan diteruskan dengan pelbagai program di seluruh negara sehingga Julai ini termasuk Hari Keluarga, kem kesihatan, sukan dan larian mega. Naib Presiden MIC M. Asujan turut meluahkan rasa bangga terhadap perjalanan dan kegemilangan parti itu sepanjang 8 dekad penubuhannya.